Hey, Assalamualaikum. Hey guys. Sengit pula. Lantak lah. Hey guys. Alhamdulillah, seperti yang macam aku cakap dalam video sebelum-sebelum ni, aku dah nampak kawan-kawan aku dah start buat video. So video kan sebelum ni aku cerita pasal kawas pelik. So hari ni kita nak, bukan nak rungkai, aku nak cakap pasal satu benda lah. Sebab diorang cakap dengan aku macam gini, weh, aku dah buat lah video, kenapa kat video short aku banyak puluh-puluh, ratus-ratus, ribu pun sampai. Tapi bila aku buat video panjang, yang video macam gini, view 1, 2. So by the way, nama aku Hafiz Izami. Nama aku Hafiz Izami. So hari ni kita nak rungkai pasal view. View ni, dia macam mana aku nak explain aku tak tahulah nak rungkai kan macam mana. View ni, first kali mungkin quality video, nombor 2 mungkin quality tajuk kau atau konten kau punya quality. Tapi nombor 3 ni yang banyak orang tertinggal bas, atau banyak orang tak ambil pot sebab dia rasa macam mengarut lah. Consistent. Kalau first video kau 1 view, okey lah tu, kurang-kurang ada view. Mungkin view tu adalah kau sendiri. Faham tak? Tapi lama-lama view kau akan naik . Sebab tu aku cakap daripada awal dulu, view 0 ke, view 3 ke, view 4 ke, yang paling penting adalah kau nak keluarkan dulu video kau. Practice lah dulu. Kan, video first kau macam kayu. Macam aku, video aku yang first aku macam kayu. Takkan aku nak expect view aku beratus, takkan aku nak expect view aku beribu. Dia grow dengan time. Kau punya subscriber dengan view tu akan grow. Kau ambil masa lah sikit. Inilah satu benda yang aku rasa ramai sebenarnya entrepreneur lah, ataupun businessman, ataupun especially orang Malaysia, diorang suka buat sesuatu tu nak cepat result. Betul, macam aku pernah cakap dalam video-video aku sebelum ni, mana ada orang nak buat kerja tak dapat hasil. Semua orang nak hasil, betul lah tu. Tapi kena sabarlah sikit. Dia bukan tiba-tiba hari ni kau buat, besok kau meletup. Tidak. Tapi itu rezeki. Mungkin rezeki kau kan dah tertulis, kau buat satu video, boom, meletup. We never know. But yang aku dapat feedback, dia kata, alamak, aku mula nak rasa down. Kenapa kau nak kena rasa down? Sama macam kau pergi kerja lah. Takkan first day kau masuk office kau dah tahu buat semua benda. Takkan kau masuk tadika, macam tak masuk akal lah, sebab orang sekarang dah belajar ABC daripada kecil. Takkan masuk sekolah kau terus pandai tu dapat semua skor 100% sampai kau form 5. Tidak kan. So benda-benda macam gitu lah. View kosong normal lah. View kosong tak normal. Maksudnya kau post tu mungkin kau private. Public kalau post tu, kan. Sebab tu kau post. View ni memang lah penting untuk income. Tapi kau jangan push diri kau atau kau rasa kau down sebab view kau kosong, atau view kau 3, kau tak nak buat. Tak boleh lah. Kau kena keep on buat. Kalau kau suka game, buat je cerita pasal game kau. Mungkin kau start dengan video yang kecil-kecil, kau main game, kau record screen ke whatever ke. Lepas tu kau berbual dalam game tu, ataupun kau voice over. We never know lah. Tengoklah apa benda yang kau suka buat, kan. Tapi kau kena treat sebenarnya YouTube ni macam social media kau sendiri. Kau kena tengok video orang, kau kena like, kau kena komen video orang, kau kena share video orang kalau kau rasa video tu memberi manfaat kepada kau dan mungkin membantu orang lain atau memberi manfaat kepada orang lain. Sama lah. Banyak orang treat YouTube ni macam, oh aku nak ni, tapi kau tak nak buat macam mana social media. Aku buat TikTok masa zaman PKP, dan aku try satu cara tu. Hasil dia lambat sikit. So baru ni aku buat satu lagi account sebelum raya itu.
seminggu sebelum raya kot. Aku buat satu lagi account. Memang aku nak pecahkan lah. Satu konten muzik, satu konten yang aku selalu buat lah. Tapi tu tolak tepi. Tapi dalam masa 3 hari aku boleh settlekan follower 1000. Dia adalah cara dia tu. Kau search lah cara tu, kau dapatkan cara tu dan kau buat lah. Sama juga dengan YouTube. Kalau kau treat YouTube ni macam bukan macam social media, susah lah. Kau kena treat macam social media. Mungkin apa yang kau upload dekat Facebook, IG kan, gambar kau whatever kan, post dekat sini. Jadi biar ada banyak. Kat sini aku bagi kau satu rahsia lah. Jangan percaya 100% apa yang sifu-sifu kat luar ni ceritakan kau. Oh, kau kena buat satu niche saja. Satu hari kau kena post satu. Tidak. Kita ambil simple math. Kita ambil simple math, ataupun benda yang paling simple, ataupun benda yang paling senang kau nak faham. Kenapa orang masih lagi bagi flyer sebanyak-banyak? Contoh aku jual rumah, bagi flyer sebanyak-banyak. Sebab ramai orang boleh tengok. Compare tu kau biar je benda tu satu dekat situ tanpa ada flyers. Kenapa billboard tu sebesar alam yang mungkin? Sebab beribu-ribu orang tengok. Billboard ni kadang-kadang konsep dia ataupun kegunaan dia macam bagi flyers lah. Sambil lalu je kau tengok, oh besar, oh menarik lah benda ni. Sama lah. Jadi kau kena buat konten tu banyak, barulah kau punya view tu akan naik. Kalau konten kau baru 3, video kau baru 2, lepas tu view kau baru 1-2, kau nak down lah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Dunia konten ni memang mencabar. Kan? So macam aku cakap tadi, kau jangan percaya sangat dengan sifu-sifu kat luar ni. Dia cerita pasal satu hari kau kena buat ni je, kau kena quality content. Tak boleh. Kau takkan boleh buat quality content kalau kau tak tahu quality content tu apa. Macam mana kau nak tahu? Kau kena ada banyak video lah. Kau kena ada database kau sendiri. Tengok, okay, video kau ni macam mana. Oh macam ni. Orang suka tengok video yang macam mana sekarang. Macam ni. Gambar macam mana, color grading macam mana. Yang tu kau kena buat research lah. Tapi kalau kau setakat buat research saja, research kau pun dah 6 tahun, satu konten pun tak keluar, tak guna juga. Jadi first kali jangan fikir pasal view tu 1, 2, 3. Keluarkan dulu konten kau. Kau tak percaya cakap aku, kau buat lah. First video aku, view taklah 1 kan. Sebab apa? Macam aku cakap lah, kau kan ada family members. Kau paksa lah diorang suruh tengok. Kau paksa diorang suruh subscribe. Kau paksa kawan baik kau keliling kau. Ada berapa kawan baik kau yang kau betul-betul rapat, yang memang sentiasa support kau. Aku Alhamdulillah semalam dapat message, hari ni tak ada video ke? Ada. Aku saja nak post lambat sikit, aku nak tengok macam mana dia pergi. So aku nak buat eksperimen jugalah on timing posting tu. So sebenarnya benda tu macam tak ada pun, kau post je lah kan, pukul berapa pun tak kisah. Sebab orang mungkin buka malam ni, ada setengah orang mungkin buka pagi besok, ada setengah orang mungkin buka tengah hari, ada setengah orang mungkin balik kerja tu dengar duduk dalam train ke apa ke baru nak buka. So macam gitulah. So jangan fikir pasal view. Ini satu lagi lah tips yang aku sendiri belajar. Jangan rasa bangga bila dipuji, dan jangan rasa hina bila dikeji. Maksudnya kat sini yang aku cuba sampaikan, engkau rasa marah bila, ataupun kau rasa down bila view tu tak ada. Tapi bila view kau banyak, nanti dia akan jadi sama tau. Dia akan suck kau punya energy. Kau tak ada view pun dia suck energy kau. Kau ada view pun dia akan suck energy kau. Sebab apa? Bila kau dah rasa cukup popular, kau dah rasa cukup comfort zone, kau dah mula start malas, kau dah mula start tak apa aku buat video nanti ramai orang post. Tidak. Video kau banyak view ke, video kau sikit view ke, towards the end, algoritma yang sebenar yang paling penting kau kena tahu adalah konsisten. Kalau kau sanggup dan kau rasa kau mampu nak buat satu hari 3 video untuk post kat YouTube, buatlah. Tak ada salah. Dia tak ada pun sekali dia tulis kat YouTube tu kata kau tak boleh, kau hanya boleh post satu hari 1 video. Tak ada. Suka hati kau, post lah sebanyak mungkin yang kau rasa boleh. Tapi mungkin sebab aku boleh cuba untuk buat satu hari 1 video tu, sebab masa tu aku tak mencukupi. Aku kena lari-lari untuk buat video. Kau nak edit thumbnail lah, whatever apa semualah. Dan aku ada kerja lain yang aku nak kena settlekan. Kan? Macam yang siapa yang kenal aku, diorang tahulah aku agent insurance, dan aku
ada buat sikit property, adalah sikit-sikit kerja yang aku buat. Jadi banyak. Pagi tu memang sibuk dengan message, dan aku buat konten juga untuk aku punya social media yang lain. Jadi nampak buat konten ni macam kerja yang alah, kau record kau post je lah. Betul, nampak memang senang, tapi sebenarnya dia tak senang. Tapi dia taklah super susah. Okay, so balik pada tadi, view sikit ni kau jangan fikir lah. Yang penting konsisten. View sikit tak ada apa pun, sebab sampai satu masa view kau akan meletup. Aku pegang satu lagi contoh. Siapa tahu kumpulan Slam? First album kumpulan Slam keluar, biasa-biasa je. Dia bukan yang tahap yang macam popular sekarang ni. Lepas tu dia buat macam kompilasi. Dalam compilation album tu, lepas tu dia selit lagu, tak silap aku, lagu Gerimis Mengundang. Pom, meletup. Maksudnya rezeki lah. Tapi macam back to topik kita tadi tu, view kau sikit. So kau punya Slam ni awal-awal ni kurang meletup tu. Tapi disebabkan dia dah ada material tu, dan dia keluar compilation, dan dia keluar lagu apa tu, Gerimis Mengundang, meletup lah. Lagu buat seorang kekasih ke, buat seorang teman ke apa benda, aku tak ingat lah. Buat seorang kekasih kot. Mula-mula orang tak tahu pun, tapi lepas keluar compilation tu, orang pun cari balik album dia yang pertama. Sama juga macam Khalifah. Album pertama, album kedua, dia ada peminat dia, penyokong dia, tapi tidaklah sepopular lepas dia keluar lagu Hang Pi Mana tu. Dia macam gitu. But the main thing adalah dia keep on keluar material dia, keep on keluar barang dia. Sama juga macam kau. Kau kena keep on buat post kau kena keep on content kau. Bila kau ada barang untuk buat keluar, kau keep on keluar, sampai satu masa tu dah akan meletup sekali, dan semua video kau akan naik. Kau tak percaya kat aku, kau buat lah. So fikir-fikirkan. Jangan lupa untuk cuba dan teruskan buat konten dan cuba post. Okay guys, ciao. Assalamualaikum.